Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, hari ini PSS dapat bersiaran lagi bersama dengan Cikgu Mariam, anak lelaki Nusami. Baiklah Cikgu, tempat yang jatuh lagi dikenang, ini kan pula tempat mengamu jasa. Bolehkah Cikgu kongsikan kepada kami sedikit pengalaman ketika berkhidmat di Kolej Vocational Kelang? Okey, selamat petang dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memberi peluang untuk diterima oleh TV Pusat Sumber KB Kelang. Terima kasih lagi. Okey, saya bercerita sedikit saya mula-mula posting di sini, reposting kita panggil. Sebelum ini saya pernah mengajar di sekolah lain. Jadi lepas degree saya reposting di masa tu sekolah menengah teknik pada 17 bulan 6 2006. Jadi saya reposting. So pengalaman dia agak berbeza sikit sebab selama 12 tahun saya mengajar di sekolah rendah Tamil. Jadi selepas degree bila reposting kepada sekolah menengah boleh nampak perbezaan dah. Sebab daripada sekolah rendah budak kecil kita kena mengajar budak yang lebih besar. Jadi dia ambil masa lebih kurang 6 bulan untuk saya sesuaikan diri dengan keadaan di sini. Ya, benarlah kata orang, tak kenal maka tak cinta, bila kenal susah pula untuk dilupakan. Begitulah juga warga Kolej Vocational Kelang. Daripada tidak mengenali sesiapa, akhirnya mempunyai ikatan ukhuwah tidak mengira bangsa dan agama. Baiklah Cikgu, bolehkah Cikgu kongsikan kepada kami pesanan dan harapan buat warga dan pelajar Kolej Vocational Kelang? Baik, terima kasih ya. Okay, kalau pesanan dengan harapan tu banyak sangat dah. Jadi saya ringkaskan ya. Kamu adalah insan yang terpilih untuk masuk di KB Kelang. Bukan semua orang dapat. Ramai yang mohon untuk masuk, tapi hanya yang terpilih lulus interview, kemudian buat ujian dapat. Jadi gunakanlah peluang ini sewenang-wenangnya. So kamu akan berada di KB Kelang lebih kurang 4 tahun. 2 tahun sebagai untuk sijil dan 2 tahun untuk diploma. Jadi pesan saya tu, gunakan sepenuhnya peluang yang telah diberikan dan insan yang terpilih saja yang dapat. Lanjutkan diploma. Selepas tu pastikan kerjaya bersambung untuk buat degree. Lepas tu master, baru boleh cari kerja. Sebab yang ini skill, bukan semua orang dapat. Bila kamu dah ada kemahiran dalam tangan untuk pekerjaan, tak perlu risau. Jadi nasihat saya lagi, gunakan peluang yang telah kamu dapat sewenang-wenangnya. Sebab bukan semua orang yang dapat, hanya yang terpilih. Okey, terima kasih. Terima kasih atas pesanan yang diberikan sebentar tadi. Baiklah Cikgu, sebagai penutup bicara, apakah harapan yang ingin Cikgu sampaikan kepada seluruh warga dan pelajar Kolej Vocational Kelang? Okey, yang kedua. Okey, nasihat saya, biasa kami di sini, memanglah Cikgu sebagai Cikgu, kami anggap anak-anak di sini sebagai anak sendiri dan anggap kami ini sebagai ibu bapa. Bila kamu buat salah, kami tegur, kami marah, adalah untuk membetulkan kamu. Bukannya tak suka macam saya, walaupun di sini 90.90% semuanya pelajar Melayu. Saya sebagai warga yang lain, bangsa yang lain, saya tak kisah. So, saya anggap kamu semua sebagai anak saya sendiri. Jadi, bagi macam orang India kata, kalau kita ajar anak orang lain dengan betul, anak kita di mana pun akan dijaga dengan betul. Jadi saya sentiasa tanamkan nilai itu dalam hati saya. So saya tak bandingkan agama, bangsa. So sebagai ilmu yang saya terima di tempat lain, saya kongsi bersama dengan pelajar saya. Saya bukan hanya mengajar subjek saya. Saya selalu kongsi pengalaman saya dengan mereka supaya mereka berjaya sebagai insan yang bagus, yang bermoral tinggi. Okay? Jadi gunakanlah dengan bagus peluang yang telah diberi. Hormat cikgu yang mengajar, dengar kata-kata mereka, sebab demi untuk masa depan kamu menjadi cemerlang dan gemilang dan menjaga nama baik Kolej Vocational Kelang. Terima kasih. Baiklah Cikgu, sekali pesanan dan harapan yang Cikgu sampaikan akan kami sematkan dan laksanakan dengan sehabis baik. Saya mewakili TV PSS akan mendoakan Cikgu menjalani waktu persaraan dengan gembira, sejahtera dan digunakan kesihatan yang baik. Itu sahaja daripada TV PSS pada hari ini. Terima kasih Cikgu dan selamat bersara. Jumpa lagi pada masa akan datang. Okey, terima kasih kepada warga KB Kelang dan unit Pusat Sumber kerana memberi peluang untuk saya berucap sebagai tanda terima kasih yang terakhir sebelum saya bersara. Dan selama hampir 31
selama 31 saya dah berkhidmat 31 tahun, tapi di KW Kelang lebih kurang 19 tahun. Jadi rasa sedih juga, tapi ada kegembiraan di bawah kesedihan. Walaupun saya bersara, saya akan masih berhubung dengan warga KW Kelang, akan sentiasa ke sini kalau melalui jalan di depan di sana. Jadi sekali lagi ucapan terima kasih kepada semua warga KW Kelang yang saya sayangi. Terima kasih. Bergetar jiwa di persada bercahaya, pertemuan harapan pertama kalinya. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi, sukar dipercaya pintunya terbuka. Di sini jua memori tercipta.